Kita ni dah tua dah tuan-tuan. Sampai hati saya kata tuan-tuan, kan saya kata macam pipi saya bengkak sikit. Saya tanya dah dekat doktor kata tu faktor umur tu ustaz. Allah, sampai hati doktor sampai hati doktor kata kat saya faktor umur tuan-tuan. Nak aku hantar kat mak kau ke apa yang kau cakap ni? Cakaplah, jagalah hati sikit. Cakaplah ni mungkin bengkak ke, ada benda ke. Ni dia terus kata faktor umur. Ingat hidup kita ni tuan-tuan bukan lama. Tak lama dah. Tak lama. Bila-bila masa tuan-tuan Allah boleh menjemput kita. Jadi tuan-tuan, ingat dosa-dosa kita. Ingat kesalahan-kesalahan kita itu adalah sesuatu yang dituntut tuan-tuan, supaya kita tidak mendabik dada tuan-tuan. Kita tak rasa kita ni hebat, kita rasa bahawa kita ni terlalu banyak tuan-tuan perkara yang perlu kita selesaikan sebelum kita meninggal dunia. Faham tuan-tuan? Kena ingat benda tu.